Bila nak nego, nak start run bisnes tu, pastilah macam-macam. Nampak kedai tutup tak? Esok ke dia kata, kedai tutup kemari. Merupai gadis-gadis, jadi gadis cantik, benda berjalan di bumbung lah. Macam-macam lah ada. Benda berjalan di bumbung? Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini ditaja khas oleh Warung Stesen Kelantan. Rasai kenikmatan nasi kerabu, nasi belau, nasi dagang dan mi celup original dari Kelantan yang dibawa khas ke Penang. Warung Stesen Kelantan, pasti ori. Jadi hari ni kita berada di Warung Stesen Kelantan. So kita bila cerita podcast lepas, kita ada ceritalah pasal kejadian-kejadian hak aneh berlaku masa pembukaan kedai tu lah. Ramai orang tak tahu bila buka kedai ni akan ada pesaing-pesaing hak bermata merah, hak tak puas hati, akan menggunakan pelbagai cara untuk menyebabkan sesebuah perniagaan itu melingkup. Jadi sebelum kita nak cerita pasal hatu apa-apa, kita nak ayat terima kasih sebab nasi kerabu sponsor malam ni. Sama-sama. Sangat-sangat menyelerakan. Tapi kita tak boleh makan lagi sebabnya ini adalah orang kata makanan hak kita nak tunjuk hak kedai ni jual nasi kerabu lemak bakar. Okey, untuk cerita malam ni kita nak tahulah kejadian-kejadian aneh hak biasa terjadi lah masa pembukaan kedai ni. Apa hak biasa jadi? Mana kita nak cerita pun macam-macam lah jadi di Warung Stesen Kelantan. Antara salah satunya kalau kata kelibak tu dah biasa. Kelibak lah. Kelibak tu biasa lah. Lepas tu sosok-sosok misteri tak? Sosok misteri ni kan ada? Sosok misteri tu ada hak comel tak? Merupai gadis-gadis jadi gadis cantik. Oh ni nampak ni? Ada. Kebetulan masa tu kedai ni tak buka dah run dah buka dah. Okey. Selain daripada apa ada apa benda berjalan di bumbung lah. Macam-macam lah ada. Benda berjalan di bumbung? Ini keras. Memang keras lah tak. Waktu pagi kita nak masuk ke 4 pagi, ada benda berjalan atas bumbung tak. Okey. Tak mungkin kucing. Iyalah betul lah. Kucing apa sangat tak. Bau-bau ada tak? Bau-bau macam bau bunga tu biasa lah tak. Gana bau bunga gana? Bau macam bunga melati tak. Bunga melati, bunga harum tak. Gitu. Macam hak kejadian hak teruk lah. Maksudnya siapa kerasukan apa. Kerasukan tu tak ada lagi. Cuma sosok-sosok misteri pun ya. Jangan lah benda tak ada. Sosok-sosok misteri je sini tu je. Macam orang tino comel. Hak benda-benda tak comel tak nampak. Benda comel tak comel tu ya kelibat-kelibat hitam gitu lah, lembaga tak. Lembaga. Tu je. Okay. Cuma kalau kata memanglah ada persaingan tu ada di mana-mana lah. Ya. Cumanya benda-benda gini hak kita tak berapa menggalakkan dalam kalangan Melayu lah. Betul. Sebab kita nak persaingan hak sihat. Sebab kita tak si persaingan bukan kompetitif orang kata. Sebab kita nego ni orang kata ialah medan perjuangan. Ya betul. Hak mana hebat boleh hidup. Betul. Bukan dengan cara-cara hak tak betul. So jadinya untuk kedai ni kita cerita dah sikit-sikit. Macam dalam hidup habis dia. Sebelum-sebelum ni gaji kecil tak? Lepas tu nak kau besar tak? Jadinya masa sama-sama kehidupan ni ada melalui tak selain daripada kedai? Kalau waktu kecil tu tak ada aku. Sekat besar pun tak ada juga? Besar ni lah sekarang kita sekarang nego kat ada kedai tak? Kita boleh kenal tak? Jadinya kira betul lah benda ni berpunca daripada perniagaan. Ya. Antara risiko-risiko hak peniaga kena ambil. Ya sifat dengki je sebenarnya. Tu je. Lepas tu gana proses kau biar gitu. Ikhtiar tu ada lah. Ikhtiar tu ada kita panggil ustaz lah. Itu je lah buat solat ajak. Tu je. Yalah. Jadinya itulah kita harapnya benda-benda gini kalau boleh kita mengelak lah. Betul Lagi boleh elok kita elok tak?
Lepas tu macam bila terjadi benda-benda gini dah, adakah ia memberi kesan kepada peniaga? Macam kadang-kadang orang cerita tak nampak kedai, tak nampak. Itu ada, mesti ada. Ada. Dulu di awal pembukaan warung stesen Kelantan gitu juga. Ada customer tu sampai tak nampak tak nampak. Istilah tak nampak kedai Istilah tak nampak ni adakah dia bila mari tu kedai dia nampak tutup. Begitu. Nampak kedai tutup tak. Esok dia kata, kedai tutup kan mari. Kedai sini kita kena ayat ke viewer. Sini ya. Dia patah kalah. Dia buka semacam daripada pukul 6.30 pagi sampai 3.30 petang ni lah. Lajak ke pukul 4 lah. Lajak ke pukul 4. Tak aja tutup. Tapi orang nampak tutup. Orang nampak tutup. Selain daripada tu kesan dia apa lagi? Orang tak nampak. Masa ke lah tu ada masa ke kita masuk pagi. Bila nak menego tu nak start run bisnes tu pasti lah macam-macam. Baik. Hari tu kata R&D boleh tahan sampai 24 jam dah. Tapi kan biji masa tu sebelum R&D kau lepas R&D dah. Dah R&D dah. Dah siap dah kita nak run dah. Mana gula boleh basi, nasi boleh basi, nasi pun masuk je. Kejadian ni kira berlanjut berapa hari? Maksudnya 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari. Lepas tu pulih balik. Lepas tu pulih balik. Gitu. Tapi itulah macam keluarga kau gapo tak ada. Tak ada. Tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap tu lagi Kita harapnya orang hak buat tu tobat lah. Iya. Tobat. Enggak ada kifarah dah. Ada kifarah. Kita kena ingat gapo hak benda-benda syirik ke Tuhan ni. Dia balik pula dah. Dia balik pula. Benda ni kau kata kita hidup ni atas dunia bukan lama. Ya, betul. Nak bersaing tu patutnya bersaing dengan cara hak betul. Cara sihat. Cara sihat. Cara sihat. Demo nak buka nasi kabu, buka nasi kabu dah. Kita lawan lemak siapa sedap. Siapa sedap dah. Siapa sedap tu lagi bagus. Tak kerana nak lagi sedap boleh berkebelaran. Ya, betul. Bekerja sama dah. Mung tolak aku apa aku ni ramah. Bagi kita kedai ni. Apa kita ramah dia bagi kedai tu pula. Kita bagi dah. Betul. Tak semestinya kena aku nak pakai sore, bolok sore dah. Jalan. So gitulah untuk ni kita buat siri pendek. Kita ada di Warung Stesen Kelantan ni untuk cerita benda-benda hak mistik lah. Benda mistik So kita akan invite lagi pelbagai guest. Nanti kita akan ada next episode. Kita panggil lagi siapa-siapa hak berminat untuk menceritakan. Tapi kita buat di Warung Stesen Kelantan. Semestinya ada nasi kabul. Ya. Okay.